Islam ni bila nak belanja, bila nak bagi sedekah, nak buat program-program ni, sampai hari ni masih berkurangan. Di mana kita silap? Di mana kita silap? Walhal kita diajar akan dapat 7 kali ganda, 10 kali ganda, tetapi masih lagi orang-orang yang berkemampuan, orang kaya, masih lagi susah nak menderma. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, mungkin terlampau banyak scammer. Diorang pun takut duit ni betul-betul pergi tak, sampai tak kat bangsa tu. Pasal kita dengar tiba-tiba duit kat Gaza tak sampai. Ada pertubuhan yang tersohor dan besar dan very established pun ada kes silent. So orang dah hilang keyakinan, aku bagi ni boleh pi ke tak boleh pi, takut. Tetapi kita juga diajar nawaitu, kita ikhlas, kita nak bagi. Tak sampai sana dia kena jawab, dia yang kena jawab dengan Allah Ta'ala. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, dalam perniagaan tu, untung tu penting, tapi kita kena hadkan keuntungan. Kalau kita beli mineral water bottle ni 1.50 sen, kita tak boleh jual RM1, tak dibenarkan. Secara conscious pun jangan ikut agama. Itu bukan beli 50 sen jual RM1, bukan berniaga dah. This is cutthroat. Prinsip pun tak betul dah. So kita kena faham lah, profit margin tu berapa kita nak. What is allowed? 20%, 30%. Maybe your product is unique, 40%. Maybe peak time you can go 40%. But you cannot charge people double just because you got willing seller, willing buyer. Western world kata okay, boleh beli 50 sen, jual kat Hafiz RM2. Dia punya syarikat besar, Masya Allah, sangat percaya dia boleh mampu kat dia lah, dia bayar RM2. So I ambil lah RM1.50 untung. Tapi esok dia akan pergi jumpa orang lain. Bila dia dapat tahu kos, hilanglah kepercayaan kepada syarikat saya. Takkan boleh berniaga sekali. Always ask your conscience, what is allowed? There is no rule. Kita ada isu flight ticket pergi Sabah, Sarawak, biasanya RM300. Kalau ada perayaan, dia pergi kat RM2,000. Kerajaan tak blok. Kenapa tak blok? Kenapa kerajaan membenarkan profit yang tak masuk akal, menyusahkan orang miskin? Tak masuk akal. Kita berniaga makan, kita untung 25%, 30%. Bagi pada Grab, kebanyakan operator yang hantar makanan ni semua orang asing, foreigner, foreign company, bukan Malaysian. Kenapa dia boleh ambil 35%? Kenapa kerajaan membenarkan? Dia kena limit. Delivery fee can only be maximum 15% of the product. Ini bukan rocket science. Kita ada cendekiawan, kita orang-orang bijak dalam ekonomi, tapi tidak diguna pakai. Banyak benda yang kita buat di negara kita ni, kita kena ada check and balance. Each time we come up with a committee, come up with a council, or come up with a group of people who are concerned for the generation to come and concerned for the country, and bring our voice to the top people.